Aku ada satu kawan ni, dia claim dia boleh nampak makhluk halus. Hijab apa orang kata? Buka hijab. Dia boleh terbuka hijab. Dia boleh buka hijab. Dia nipis. Sebab apa dia kata memang dia dari kecil memang dia boleh nampak. Dan dia boleh berkomunikasi. Sebelumnya kau tak percaya lah. Aku tak percaya dan sampai hari ni pun aku tak percaya. Dan aku anggap dia penipu lah. Okey. Tapi sorry bro. Tapi pada waktu dah halang-halang dalam cerita tu, aku panggil bro. Ni aku bela ada macam ni. Dia pun datang. Tak ada macam tu macam apa kau cerita lah. Apa yang jadi kat Bella? Bella maksud yang apa nama dia terbaring, dia meracau dan dia punya mata putih kan. Yang dia masa tu yang dia pengsan tu kan. Okey, sebab dia kata time dia nak masuk tu dia Bella cerita time masuk dia ada nampak ada satu ada makcik tua dengan dia punya dengan ada tu budak. Besar. Tapi macam aku cakap lah, aku sampai hari ni